Keluarga dah semakin ramai, anak-anak dah makin membesar, nak cari rumah yang lebih selesa untuk upgrade. Kali ni guys, ada rumah semedi 2 tingkat di mana di Damai Kasih Alam Damai, kawasan yang guarded gated dengan keluasan 40 kali 80 guys. Tengok rumah nice, well maintained, cantik. Hanya bawa diri saja, bawa baju dah boleh duduk. Rumah ni owner betul-betul jaga dan rumah ni status dia non-bumi unit. Guys, anda kalau saudara mara nak melepak dekat bahagian bawah pun sangat best. Dengan bawah dia ada dia punya bilik maid, kemudian ada pula guest room, ada toilet, semua lengkap dengan 5 bilik dan 4 bilik air dan 1 toilet. Tengok dia punya dapur dia, Masya Allah, memang best sangat untuk mak-mak yang suka memasak sebab dah siap dia punya kitchen cabinet dan bawah ni ada macam 1 bilik maid. Dia punya dapur dia, you all tak payah nak buat apa-apa dah. Kalau kita tengok bahagian atas pula dah fully tiles, okay? Kalau anda yang nak mencari rumah yang boleh jimat duit nak buat renovation, ini adalah pilihan yang anda tak boleh lagi nak tolak. Dengan dia punya master bedroom dia sangat-sangat luas, macam 2 bilik tau, dan siap boleh jadikan workstation kat dalam bilik sahaja. Dia punya toilet pun dah well maintained, elok, terjaga. Kalau anak-anak anda nakkan seorang 1 bilik dan siap ada toilet, rumah ni dia memang dah lengkap dah. Siap 1 bilik ada 1 toilet. Guys, kalau anda nak rumah yang macam ni, cepat kontak dengan saya. Biasanya rumah yang macam ni dia tak lama dalam market. Apa-apa, Roger.